Okay, kita sambung balik ego ni kan. Lepas settle ego ni, baru kita sambung Wira. Okay, sementara ni kita buat ni dulu. Okay, aku dah baca komen korang tau. Untuk beli carburetor yang murah-murah sikit kan. Lepas tu kita ambil dia punya penutup bawah ni saja. Lepas tu pasang balik dekat carburetor original ni. Okay, kalau korang tengok dekat sini kan. Nampak ni? Dah ada retakan dekat sini pak. Panjang retak ni. Inilah punca minyak overflow. So yang ni yang baru. Saya tak ada dah masalah overflow dah. So aku dah settle, dah pasang bangkuk carburetor kat bawah ni kan. Okay, jom kita try test pasang dekat ego pula. Okay guys, so carburetor pun dah pasang kan. Bateri pun aku dah pasang. So sini aku taruh power bank sebab bateri ni dah lemah sikit. Ada problem sama ada dengan katap, CDI ataupun cord magnet. Tu sebab aku dah tukar dah semua tu. So jom kita try start engine ni. Okay guys, settle dah. Motor aku dah tak ada dah masalah overflow ke apa, carburetor dia. So mantap. So lepas ni boleh sambung Wira pula, okay? Okay dah.